Pencuri pecah masuk rumah di Bertam Melaka di Berkas. Ini bukan saya lah. Dah masuk terang. Dua orang pencuri yang memecah masuk sebuah kediaman di Taman Desa Bertam Melaka ditahan pihak polis atas maklumat orang awam. Menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV, dua individu yang berpakaian hitam serta menutup muka dilihat masuk ke sebuah rumah dan memanjat pagar. Rakaman itu menunjukkan kejadian itu berlaku pada 10.25 minit malam pada 3 April lalu, menimbulkan kebimbangan penduduk setempat berikutan kejadian pecah masuk rumah yang semakin menjadi-jadi. Bagaimanapun, atas bantuan penduduk dan pengurusi Persatuan Taman Perumahan tersebut, pencuri terbabit berjaya diberkas dan ditahan pihak polis. Ini bukan saya lah. Dah masuk terak, dah masuk terak. Kawan tak nak.